Dek. Duduk. Duduk. Okey. Ambil aku kursi tu. Aku nak kursi tu, ambil kan. Okey, nah. Aku tak nak yang ni, aku nak yang tu. Yang tu sedap sikit duduk. Tolong ambil yang tu. Cuba, kau tak sini. Okey. Duduk. Duduk. Aku cadang Nep, tahun ni kita buat iftar macam. Kau on. Jom. On. Kalau kau on, kau tolong kontak budak. Nep, kau call mak aku Nep. Kau call mak aku cakap kita nak pergi iftar petang ni. Asal aku kena call mak kau? Kau call je lah, kita kan kawan. Mak kita kan. Kau call je mak aku. Okey, jap. Cik, aku kontak dah Faiz, Syahrul, Naufal dengan Mahmud. Mahmud? Tak ajak dia. Kita dah tak kawan dengan dia. Tempat kau dah cari lah tempat? Tolong cari tempat sekali. Kau nak cari ke? Kan tadi aku cakap suruh cari tempat. Aku dah settle semua dah. Aku dah book tempat, aku dah call diorang lah. Tapi tu lah, aku rasa kita buka puasa berdua je lah. Cancel lah, kita cari bazar. Cuba kau cari bazar mana yang okey. Memang aku dah jumpa dah bazar. Mana? Tengok ni, dalam ni. Ni Apa? apps dia, nama dia Red Bus. Dalam phone map ni, dia tunjuk semua bazar Ramadan yang dekat dengan kawasan kita. Senang lah nak explore bazar mana yang best yang dekat dengan kawasan kita. Kalau macam tu, kau tolong lah cari bazar. Okay, kalau kau tengok kat sini, bazar masa maju paling ngam. Bukan setakat bazar je, macam-macam makanan lain pun ada. Lepas tu, kalau kau recommend bazar lain dekat Red Bus food map ni, boleh menang iPhone 17 tau. iPhone 17 Okey, petang ni kau pergi nak. Aku pergi? Ya, kita nak buka puasa sama, tingkau lah pergi. Aku menang iPhone 17 tu. Ni bagi aku lah. Sebab aku yang suruh kau pergi bazar kan. Sekarang ni kau pergi bazar lain, kau pergi recommend bazar lain. Supaya kita dapat 2 iPhone 17 lah. Yang tu untuk kau, yang ni untuk aku lah. Okey. Okay.